Tetua kempiskan perut mengikut ajaran Islam. Rupanya dalam Islam sendiri ada petua dan sunnah untuk elak perut buncit. Tapi kita banyak ikut trend barat, detox air lemon, senaman apps. Sedangkan Nabi SAW dah lama ajar cara paling selamat dan berkat. Nabi Muhammad SAW tak pernah makan sampai kenyang. Baginda ajar 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk udara. Dan Nabi juga tak makan sebelum lapar, tak berhenti selepas kenyang. Tapi kita hari ini makan 5 kali sehari. Lepas tu mengadu perut keras, sendawa tak berhenti, rasa berat je badan. Pernah dengar kisah sahabat Nabi Umar Al-Khattab? Dia tegur orang yang buncit dan kata, "Ini bukan keberkatan, ini azab. Bila perut penuh, hati jadi malas, ibadah pun tak khusyuk." Sebab tu Islam ajar kita bersederhana, kawal nafsu makan dan aktifkan usus. Aku sendiri dulu perut keras, tiap pagi susah buang air. Sampai satu hari aku mula amalkan satu herba lama yang orang panggil lendir raja. Herba ni bantu lembutkan najis, buang angin lama, bersihkan usus dari dalam, perut pun makin surut tanpa sedar. 3 biji sehari ikut waktu, pagi, tengah hari, malam. Ramai yang ikhtiar kata tidur makin lena, badan makin ringan. Kita ikhtiar cara Islam, bersederhana, bersih dalaman dan selebihnya serah pada Allah. Kalau tengah cari jalan boleh baca dulu pasal lendir raja. Klik beg kuning kat bawah tu, tengok sendiri.